Assalamualaikum, nama saya Nur Aminah Umairah binti Mat Adanan, S7128 daripada Program Sarjana Muda Ekonomi Sumber Alam. Pada hari ini saya akan menerangkan dan membentangkan tentang pandemik COVID-19 dan kesan terhadap penipisan lapisan ozon bumi. Dari segi pengenalan, pandemik COVID-19 yang bermula pada tahun 2020 telah memberikan kesan yang besar kepada seluruh dunia. Dalam masa yang sama, lapisan ozon memainkan peranan yang sangat penting kerana ia melindungi bumi daripada sinar ultraviolet ataupun UV yang boleh membahayakan kesihatan manusia dan alam sekitar. Dari segi pengurangan aktiviti manusia dalam pandemik COVID-19, semasa tengah lockdown juga, penggunaan kenderaan di jalan raya telah berkurang dengan banyak. Jadi pada masa yang sama, banyak kilang ataupun industri ini dipaksa tertutup sementara. Aktiviti pelancongan juga terhenti dan hampir sepenuhnya. Keadaan ini juga boleh menyebabkan penurunan yang ketara dalam pelepasan bahan pencemar kepada udara dan udara akan lebih terjaga. Untuk kesan kepada alam sekitar pula adalah apabila aktiviti manusia ini berkurang, pelepasan gas berbahaya seperti nitrogen dioksida, karbon dioksida dan juga klorofkarbon turut juga menurun. Ini juga akan menghasilkan daripada kilang dan kenderaan. Dengan pengurangan ini, kualiti udara akan lebih bersih dan sihat, sekaligus akan memberikan kesan secara positif kepada alam sekitar secara keseluruhan. Pada lapisan ozon pula, apabila pencemaran udara itu berkurang, tekanan terhadap lapisan ozon juga akan semakin berkurang. Ini juga akan mengurangkan kadar kerosakan dari segi ozon dan menyokong proses pemulihan lapisan ozon. Namun itu, kesan ini hanyalah sementara kerana ia bergantung kepada keadaan terlockdown itu sahaja. Dalam jangka usaha untuk pemeliharaan masa-masa COVID-19, hal ini juga akan dapat dicapai melalui kerjasama antarabangsa seperti Protokol Montreal, iaitu satu perjanjian global yang bertujuan untuk mengurangkan penggunaan bahan yang boleh merosakkan lapisan ozon. Kesimpulan pula, pandemik COVID-19 ini telah menunjukkan bahawa pengurangan aktiviti manusia yang boleh memberikan kesan kepada positif kepada alam sekitar termasuk lapisan ozon. Namun begitu, kesan ini hanyalah sementara kerana usaha yang berterusan daripada semua pihak amatlah penting untuk memastikan lapisan ozon terus dilindungi pada masa hadapan.